Orang nak tenang hati ni orang yang berpegang dengan Tuhan. Orang kalau tak pegang Tuhan, tak ada benda yang boleh menenangkan hati kita dan mententerakan hati kita kecuali kita berpegang dengan Tuhan. Berpegang dengan kuasa akan hilang. Berpegang dengan duit akan hilang. Berpegang dengan ekonomi akan runtuh. Peganglah dengan makhluk tidak akan kuasa. Dia sendiri pun tak kuasa. Maka ketenangan yang pertama, hati kena pegang Tuhan. Pegang sebenar-benar memegang, bergantung harap dengan Tuhan, barulah tenang. Kalau bergantung selain daripada Tuhan, hatta bergantung dengan diri sendiri pun tak boleh. Bergantung dengan Tuhan. Apabila seorang itu bergantung hati dengan Tuhan, mudah dia nak pergi ke mana. Awak gaji tak besar lah mana. Awak boleh sedekah dia. Orang itu pergi Tuhan tu. Kalau orang tak pergi Tuhan, pitih 4 juta dalam bank. Nak pergi pitih kok masjid 10 riyal ketar. Sebab apa? Hati dia tak pergi pitih, dia tak pergi Tuhan. Sebab tu nak tenang hati dengan murah rezeki, biar hati pergi Tuhan dulu. Kita sesak setara mana aja bui kat orang. Biarlah sama apa dia ajar menolong. Ni panggil kaya jiwa. Kalau miskin jiwa, pitih awak amalan boleh 4 juta tiap-tiap hari buat amalan zikir selawat, tapi jiwa miskin tak nampak kaya lagi. Tapi orang kaya ni dia jiwa dia kaya. Pitih tak ada lah mana, pitih tak tapi you hadus macam bui kat orang. Tu jiwa kaya. Tu baru ketenangan.